Kita akan cuba ketiga-tiganya, durian, musangking dan juga strawberry. Oh, bau dia. Bau pandan ni. Wah, lembut. Banu warna hijau kebam pandan. Dari segi bau, durian ni tak berapa kuat. Bismillah. Untuk gardenia dia lebih creamy tau. Siapa pernah makan roti zaman dulu-dulu yang perisa durian tu, lebih kurang. Cuma ni versi soft. Dan dia ke arah keropok 20%. Bau dia syadu Yang ni kita dah makan tau sebelum ni. Kita kau nampak dia punya krim dia pun berbeza Bau durian shan-shan ni lebih wangi daripada gardenia. Yalah sebab ini musangking harga RM3, yang ni harga RM1. So memang beza kat situ. Yang ni kau hidu sebiji macam bau durian yang tempoyak punya style sikit macam tu. Yang ni lebih kepada creamer macam tu bau dia. Lepas ni aku akan goreng ni. Cuma dia mahal lah. Apa-apa 10. Sedap biasa 6, 7 10. Cuba strawberry pula ni. Strawberry sedap, tak manis. Dia macam rasa aiskrim. Bila strawberry okey manis. Manis dia tak lambat. Sebab dia rasa strawberry yang berlemak, aku rasa manis. Dari segi flavour, katanya aku setuju, aku akan go kepada coklat dengan jagung berbanding strawberry dengan durian. Kalau musangking, yes, aku syorkan. Tapi susah nak cari lah semua ni. Ini sedap loh. Amplang pandan kelapa dan juga amplang sotong pedas manis. Bismillah. Yang ni macam kita makan keropok sotong. Ini sedap loh. Ni rasa dia macam keropok zaman dulu tu. Dia punya kelapa dia terasa sikit je. Yang pandan pun sikit je. Tapi sedap. Dia umami taste. Kalau kau nak beli, ada kat bawah, okay? Tapi ini dia datang dalam plastik tau. Kita je masukkan dalam bekas. Sebab senang, kedap udara. Nah, tu beli. Nak beli, komen Pak Tung. Awal bekas ni.